Biasalah, benda ramai kadang ada, kadang tak ada. Awal lagi. Rasa malam ni memang menggasak punya. Mancing punya mancing, hari pun semakin petang. Hasil belum ada lagi. Tapi tak apalah, nama pun memancing kan. Biasa kalau nak gelap-gelap sikit, kan, dia nak rasa senja, time tu ikan makan. Tunggu je dia gelap-gelap sikit mesti naik. Ni dia. Bila rasa senja biasalah duri. Biasanya duri ni dah nyedapkan hati. Dia nak nyedapkan hati bila duri lama-lama jadi yang saiz bas-bas. Duri panggil yang kawan-kawan kau lain. Kita tak nak awak. Awak panggil kawan lain. Ikan dapat tu dapat. Tapi masalahnya ikan duri. Ikan duri ni bukan apa kan. Ikan dah biasa sangat dapat. Okey. Aduh, lucu. Benda dah makan. Bermakna saya dah cakap tadi. Bila saya lepaskan dia tadi, saya suruh panggil dia punya abang-abang, ayah-ayah dia kan. Dia tak nak makan ni. Cantik. Ada. Dia lagi. Tak apa. Mula-mula dia memang macam ni. Okey, awak lagi. Tak apa, saya maafkan. Lepas duri. Hai, manalah ikan sebilang pergi? Mancing. Hari pun semakin malam. Hasil saya masih tak ada lagi. Tapi saya masih lagi nak berusaha. Tak apalah. Kata orang tu, kalau memang tak ada rezeki, nak buat macam mana kan? Biasanya ikan ni, dia akan aktif pada waktu malam. Saya rasa memang ada. Tinggal lagi besar kecil je. Untuk harapan strike mesti ada. Saya insting saya malam ni tak kerapu. Jenak tak jenak. Ikan apa pun janji boleh buat lauk. Ikan duri saya tak nak lah. Sebab ikan duri ni dah biasa kan. Saya cari ikan yang grade A. Baru best.